Okay, so sekarang kita akan potong-potong pula. Ya, let's go. Untuk buat rendang. Bahan untuk buat kuah kacang dan ni daun kunyit satu. And barang untuk buat rendang pun kita dah siap lah. Now kita nak blend semua. Jom. Yelah kami cakap Ni sup tulang. Nampak tulangnya untuk berbuka. Nak pukul 7. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac. Aku dah cakap Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Suasana malam raya. Jam tertutup lah. Rumah belakang saya jam tertutup lah. Jadi kita orang sabar Ni semua stok tahun lepas ni. Semua stok tahun lepas yang tidak dimain. Betul tu nak mengacau rumah orang belakang. Malam raya guys. Nampak meracun sana sini. Di sana dah main meracun. Okay, budak-budak main bunga api. Jom. Asal kau punya bunga api macam senyap sangat bang? Bob! Wih, cantik lah. Cerah gila warna dia. Oh, serap. Jangan dibakar pokok pisang ayah tu. Faktor pecah nam. Wih, terbakar sekarang. Isi raya kita. Ya Allah. This year raya ada pertambahan ahli keluarga seorang. Next year dua seorang lagi. Dekat dalam peyut. So sekarang ni coklat kita orang buat. So kita akan letak dalam balang besar. Ni tak nenas ni pun kita orang buat. Sasha buat. And cornflakes, cornflake madu. Kita orang buat juga. And yang kita orang jual jari Esther nak lagi. Homemade juga. Lagi apa lagi homemade? Yang ni kopiah sira homemade juga. Ni pun homemade. Siput ni homemade sedap. Kopiah cheese homemade juga. Yeah, kau ni. Ni sedap weh, ni maklum buat. Sedap. Cakap ambil prop dia jalan. Ma, ambil lah apa-apa yang bola nak. Kecap. Nak boleh ada jaket. I've got eyes in it. Oh, come on! Give us a break! Open the bag, it's too dark!
barang masing-masing untuk pegang. Ayah pegang kanak pisang, mak pegang remote TV. Abang kau buat apa bang? Apa Izzah dah buat punya? Buat lah apa? Solat raya guys. La ilaha illallah wallah. كل لمحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله اللهم اجعل وانصر وتقبل هذا ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله. Okay, so sekarang kita orang baru habis solat raya. Kau dah duduk luar. Panas kan? Tadi basah je. Ya Allah. Okay, so sekarang kita akan tak gambar raya dan transition raya. Stay tuned guys. Finish that. Wake up in the morning, brush my teeth before I see my crew. Okay guys, sekarang ialah sesi tangkap gambar. Sesi salam raya. Salam raya. Right, the first thing.
terbah kat bawah tu. Dia jatuh. Semua tengah on TV. On. Nyala gila. Sejam sahaja. Oh. Assalamualaikum and hi semua. Welcome back to the Fast Channel. Hari kita beraya di rumah nenek. Panas sih. Muka-muka orang biasa yang kau selalu jumpa. Panas sih. Panas lip-lip. Outfit check. Outfit check. Tentang tema Safe Dream. Tema Safe Dream. Oi, Mak Datin. Oi, orang lama tak jumpa ni, orang jauh. Now kita nak balik. Tapi macam ni. Bye. 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 Bye ya. Balik awal. Balik college AM. Kita nak sampai rumah Kak Ijan. Orang salah konspirasi tak percaya. Tapi tu Ina memang betul. Okay, so sekarang kita akan buat vlog. Jom. Bismillah guys. Bismillah dah berpetik dah. Di rumah Pak lah. Tunisah. Tapi ni kakak ni. Bila saya kita dah besar. Budak Kuih raya. Namanya Lemon London. Macam London? Kata macam Lemon London. Bukan. So vlog ni akan end after kita orang pergi Rosham Max untuk beli barang untuk hari esok, untuk preparation esok lah. Bukanlah open house, it's just like a family gathering for family belayar. Yes.
stay tune guys. Vlog tu akan keluar after this vlog lah, insyaAllah. Sebab vlog Ramadan pun belah habis edit lagi ni. Dah raya dah, vlog Ramadan tak habis edit lagi. Astaghfirullahalazim. Now we are at Roshamard. Orang pakai baju raya pergi kedai. So cantik everyone. Orang nak kau nampak orang pakai t-shirt je biru Roshamard. Nak besar-besar ke ayah? Kenapa bawang paket dia tak elok Bawang paket tak elok ke? Yang jangan ada bayi. Macam ni tak elok ke? Oh, ni cantik. Buat vlog memilih bawang. Nasi ayam. Okay, semua orang tengah tunggu ayamnya dipotong. Now kita ambil ayam kepak pula. Okay, so we need 5 of that. Ada bowl, set, net. Baru jumpa guys. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okay, beratur. Banyak tengah polo.